Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Hari ni saya berada di Kuala Ketil. Ada satu rumah ni dia mengalami masalah untuk rangkaian internet lah. So dia ikut pada bajet dia. So bajet dia nak cari yang second hand saja. Kebetulan saya ada satu modem second hand, modem Huawei B525 ni. Untuk kita guna pakai. So antena pun kita pakai antena yang second, yang daripada yang lama-lama punya. So masih lagi boleh diguna pakai lah dekat perumahan yang mana-mana nak pakai. So untuk rumah sini dia nak kepada internet yang stabil lah, sebab dia dah duduk sini lama, kat 2 tahun lebih, tapi tak ada kepada rangkaian internet. So grid kita pakai grid yang baru, dan kabel pun kita pakai kabel yang baru lah. Kawasan rumah ni kalau diikutkan rangkaian internet dia memang betul-betul lemah lah. Kalau kita tengok dekat sini 4G yang ada dekat handphone ni memang langsung tak ada bar. Kalau luar rumah ni tak ada bar, masuk dalam rumah memang langsung tak ada lah. So hari ni kita akan buat apa? Kita akan buat rumah ni boleh guna untuk rangkaian internet dengan barang-barang pada bajet yang dia ada. Okey, jom. Untuk antena yang kita pakai ni, kita pakai antena kabel yang baru lah. Walaupun dia bajet, tapi kita boleh dapat lagi lah untuk kabel-kabel ni. So mana yang ada bajet yang tak berkemampuan untuk pasang yang barang yang tinggi-tinggi, kita ada je, tak ada masalah. Untuk kawasan sini kita tak tahulah telco apa yang paling kuat. So saya akan test satu persatu SIM card lah ke dalam modem wifi ni. So saya akan ambil SIM card yang utama ni. SIM card ni saya guna dalam handphone ni adalah telco Digi. So saya akan gunakan SIM card dalam handphone saya ni, telco Digi ni, akan masukkan ke dalam modem wifi ni, dan kita akan tengok speed dia lah. Kebiasaan mana-mana telco, kalau kata dekat handphone tu memang tak ada signal, tapi kalau kita masuk ke modem wifi yang orang kata prestasi dia bagus lagi, kita akan dapat macam ni lah. Kita tengok dapat kepada signal 3 bar. So untuk telco Digi ni saya try masukkan password wifi apa semua untuk gunakan dekat handphone. Kalau kita tengok daripada sudut kita akan buat speed test ni, untuk rangkaian Digi yang tadi tu tak ada masalah, boleh diguna pakai lah. Kalau kata tak nak pakai antena tu pun dah tak ada masalah, speed boleh diguna pakai. Tapi dalam keadaan macam ni lah, slow. So dalam situasi macam ni kita akan buat pemasangan untuk antena lah, bagi dapatkan dia kepada rangkaian yang lebih stabil. Sambil tu saya akan test lah beberapa telco lagi, tengok yang mana yang boleh dapat speed yang paling tinggi. Dan kadang-kadang kalau speed tinggi pun dia tak stabil, so kita cari yang dalam keadaan stabil. Kalau dia tinggi, dia stabil, kita boleh pakailah untuk yang tu. So dalam situasi macam ni, kalau kita tengok untuk Digi dapatlah dalam download 40 lebih macam tu, 4 Mbps saja, dan upload tu agak lemah. So dalam situasi macam ni, nak dapatkan dalam keadaan yang laju, kita akan buat pemasangan untuk antena dekat modem wifi ni. Okey, jom, let's go geng.
Dalam banyak-banyak telco yang kita tengok sekarang ni, untuk telco Digi lah yang nampak dia boleh dapat speed yang signal dengan paling baik lah, 4G plus. Kalau kita tengok dekat sini, untuk speed kita boleh capai lebih kurang sehingga dekat hampir ke 100 Mbps. So dalam kategori macam ni, kalau kata speed boleh capai lebih kurang dalam 100 Mbps untuk rangkaian 4G, memang dalam kategori laju lah, memang bonus lah. Sebab 4G kalau diikutkan, kalau saya buat pemasangan, kalau 30 Mbps tu kira laju lah untuk kawasan yang macam ni. Tapi kalau dalam keadaan boleh pergi sampai 100 Mbps ni, dah kira dalam keadaan yang bonus. Lebih daripada 100 Mbps, hampir-hampir 100 Mbps memang bonus. Tengok signal pun memang tak ada lah dekat saya punya handphone. Tapi kita boleh dapat speed yang macam ni lah untuk rangkaian Digi yang ada dekat sini. So dah tak ada masalah. Kejap lagi kita akan bagi tuan rumah test lah semua benda. So kita try buat lagi sekali, tengok dia dalam keadaan stabil ke tak stabil. So kalau tengok dekat sini, speed memang dah dalam kategori yang stabil lah, memang dah laju. So nak guna apa-apa pun tak ada masalah. Sebelum ni tuan rumah nak guna untuk rangkaian internet pun memang sakit lah. Tapi dalam keadaan kita dah buat pemasangan untuk internet dekat sini, hanya just boleh guna kepada internet wifi, dah boleh guna untuk rangkaian internet yang laju. Okay, so dah tak ada masalah. Kita akan bagi tuan rumah test lepas ni. Kalau nyala yang kuat pun. Wifi pun tu letak speed kan? Boleh? Dia macam terkepung lah. Ada kampung ni kalau kami nak buat bisnes dia jadi payah. Sebab ada orang yang lain kuat, dia pun tahu lah. Kita yang hidup macam ni, dia pun kan. Ya, kita report kata line tak ada kan. NMC kan? Report. Dia pun akan main, dia pun tahu tempat tu ada signal. Tapi dia pun tak. Okey, sampai dekat sini sajalah untuk video saya hari ni. So kita pun dah dengar luahan daripada tuan rumah. Sekarang ni diorang dah boleh pakai dah internet, dah test apa semua. Mana-mana saya pergi rumah mesti akan ada lah mengadu yang macam ni. Okey, so sekarang ni saya nak kemal-kemal, dah nak, orang kata dah nak balik. Tuan rumah pun dah test apa semua. So dah selesai lah untuk tugasan kita hari ni. Yang masih yang ada bertanya-tanya dekat mana nak cari saya punya nombor telefon, boleh pergi dekat saya punya ruangan description, ada saya punya nombor telefon tu. Dan yang mana yang dah subscribe saya punya channel YouTube dan Facebook dengan TikTok, terima kasih banyak. So tuan rumah dah boleh guna lah untuk rangkaian internet dekat rumah ni. Dah test apa semua, dah tak ada masalah. So kita akan berjumpa untuk next video yang akan datang. No signal, no problem. Bye bye.